Okay, hello, hai semua. Selamat datang kepada channel saya. Dan inilah first time saya main game ni, Scratchy Scratch. Tak tahu game apa, tapi demo. Dalam demo korang boleh tengok dalam Steam. Kalau korang minat, boleh try lah. Kalau tak, hehehe. Okay, jom kita try main sekarang. Saya pun tak pasti game apa ni. Tengoklah. Tapi itulah kehidupan. Nampak? Welcome to Scratchy Scratch. Okay, game ni main scratching. Tahu ada macam main scratch. Ingat masa kecil kita main ngetikam. Benda gitulah. Jom kita try. If you are okay, tak ada klasik. Beres. So, first day. Tekan apa? Tiket. Okay. Lepas tu kita scratch dia. Macam ni. Senang banget. Dah, dapat 2 ya. Beres. Boleh lagi. Sental ni. Inilah kehidupan. Selamat datang kepada channel ni di mana kita main game pelik-pelik je. Tapi adalah juga daripada tak ada. Apa siapa? Okay. Kau tahu dia macam ibarat macam kau main, kau cuci rumah, tolong kat rumah semua benda tu. Tolong, hai ibu. Macam, hai anakku, buat apa tu? Tengah cuci pinggan mak. Macam itulah. Okey lah, tak ada daripada tak ada benda. So biasanya macam roguelike punya game lah. Nampak gaya macam gitu. Ya, game untuk layan. Tak payah serabut. Macam mana kau main COD semua tu? Oh, sakit kepala mat main game tu. Apa ni kita main santai. Kata hey usai ni, santai lah. Ya, main Zain. Of course bukan lah. Kalau kita tengoklah ni pergi ke mana, nampak dia je yang mana. Pun dah bunyi on the pad. Masa tu main tiket bos, kita dah naik. Dia main 1, sekarang kita main tiket. Dapat apa? Ya. Yang kecil ni dulu macam 25 ya. Cun. Balik modal. Kita cuci pinggan balik. Tak cun. Ni macam tak cun. Adalah dapat 2 ya. Okay. High risk high reward bos. Begitulah. Dapat dah jackpot. Tak jackpot. Boleh lah, dia tak ada. Apa-apa kau, macam mana kau? Setiap hari sihat? Ada masalah hidup? Kalau ada Roger kat bawah, kalau tak ada pun Roger je kat bawah. Aku nak layan. Nak dengar macam mana korang punya story. Biasalah, kita dah tua. Nampak ni macam tak ada apa lagi. Okay, apa kata gini, buka yang baru punya, aku akan Roger balik korang. Okay, cun. Cun. Okay, baru tadi ni ada call balik. Jom kita tengok apa. Don't worry, I have just what you need. Upgrades. Upgrading your scratch tool makes scratching a breeze. Trust me, you're gonna need the extra power for the stuffer coating later on. And you can even upgrade your lock. Amazing. Sorry it's just ni apa ni? Upgrade bos. Ni duit shilling besar. Nak beli tak? Beli satu. Kita beli ni dulu. Depan ni. Sabar semua. Sabar rakan-rakan. Dapat dah. Beres. Dah dapat. Settle. Jom kita cuba besar sikit. Sedap boh. Sedap. Dia macam kau nak gagu belakang macam gitu lah. Tak jatuh. Okay. Apa kata kita skip? Kita tengok depan ni macam ni. Roger balik bos. Okay, hai. Selamat datang balik. Duit adalah banyak lah sikit. Boleh lah ni. Record balik. Jom try. Wow. You got a new ticket available for you. Siapa soalan lain? Okay. Kita standardize lah. This one have a way better prices. But you might need some extra luck to win them. Okay dah. Unlock mini scratch pula. Mini scratch ni apa? Kau? Saya tengok dulu. Dia macam scratch tu tapi ni 5.
So ni higher chance lah. Shoot, semua duit yang kita mahu kan bos. 500 je bos. Ini kita puas hati. Ni tin coin ni apa? Trash lah apa? Kita ambil lah. Nak cakap satu, ambil ni 2. Okay, cun. Ya, banyak dapat banyak ya. Kau selesai mat. Aduh. Teruklah. Okay, ni aku tak faham. Dia kena match 3. Tak dapat apa. Miskin. Nah, jackpot. Ini yang kita mahukan, mat. Ini yang kita mahukan. Ni match 2 je. Tak apa, kita sambil belajar. So kalau korang mana nak try, boleh lah. Game ni macam kau balik-balik kerja penat, kau tak nak serabut kepala, kau main ni je. Tak pening. Kau buka, kau sentas-sentas dah main dalam 10 minit, 15 minit dah. Macam gambling addiction lah, tapi in a safe way, in a good way. Nak 110. Okay. Itulah. Nampak? Kita gambling tak baik, okay. So you know gambling not good for you, okay. Tengok macam ni, kosong. Bayar 100 dapat kosong. Not good lah, janganlah gambling. Jangan main nombor ekor. Tu je cerita dia. Dia call lagi. Getting tired of scratching all those tickets yourself? Ada auto scratcher. Ada kelakar muka mana datang? Mana? Auto scratcher? Kat gadget. Sat. Bangang aku ni main. Dah. Nak sikit auto scratcher. 1000 ya amat. Macam saja bagi duit. Aduh. So korang semua apa cerita, sihat dah hari ni? Apa ada masalah ke? Saya sebut tadi. Apa layan lah. So korang komen je bawah, apa ada nak game yang nak aku main ke? Boleh je. Aku try buka, try download, try beli untuk korang. Faham? Sebenarnya main ni sebab masa kecil tu aku dengan abang aku dia, kita orang susah lah juga. Ayah tak ada duit. Kita orang ada tu pun main dekat komputer. Mana komputer library. Mesti korang faham. Ada setengah mesti faham lah. Mampu tengok je banyak je. Main kat CC. So bila rasa macam saya duit lebih, try lah main ni. Nak bagi chance ke budak-budak, tengok macam mana, bagi dia rasa. Itulah, bagi balik macam projek CSR, give back to community. Ayai. Rindu sama budak-budak sekarang dengan ekonomi macam apa, pening kepala mat. Dengan minyak naik, tu naik. Apalah. By the way, kemungkinan tahulah, rasa macam tak upload setiap hari sebab kerja. Ni pun hujung minggu cuti. Alhamdulillah lah, boleh lah main-main, spend time dengan korang. Macam gitu. Ni tak cun ni tak cun. Aduh. Sebab game PC pun tak ada kawan-kawan main. Kalau tak boleh je berekod sekali dengan member main game dalam phone member tak ramai. Sedang kita lonely saja, tak risau. Happy. Kalau korang ada lagi, aku happy. Ni tak happy game ni. Pagok gini, pagok. Kita sabar. By the way, apa kata aku ni lah, miskomposan tengok gini aku baby gini kan. So kita skip lah, tengok depan ni macam mana. Nanti aku akan roger balik korang. Baik, jumpa lagi. Okay, hai, selamat datang. Duit tak banyak pun miskin juga, tapi ada Apple Tree. Ini pun dah call sekejap. Kita scratch sekejap. Hai, lak teruk okay. Lak teruk. Hai, korang ada tu naik 1000. Hai, lah macam korang ni. When you scratch the apple tree, look out for the worms. If you see a worm, don't scratch it. Worms only give negative payouts if they are truly scratched. 2000 dah sampai. Okay, celak tu.
Okey, apa-apa game luck kena penting. Tengok auto jackfruit. Kau tengok. Satu. Tak cun. Dah aku tahu korang nak tengok apple kan. Jackfruit dah cover dah. Tak sampai ke? Tapi okey lah. Selamat kembali bas. Dapat 3,000 dah, boleh apple tree macam yang kita janjikan. So apa ni? So dia kata kalau ada worm tak payah. Kata apa? Worm ni abaikan. Dah 4,000. Oh gitu. Begitu wahai anak-anak muridku. Dia buat ni lah sikit. Dapat. Dia sebab naikkan luck. Dah kata dah apa-apa luck bos. Itulah. Itu cara dia. Luck padu macam try gadget kita auto scratcher. So dia buat macam mana? Try. Tak. Jadi je. Macam main datang ni. Kita ambil big money apa lagi? Duit. Ni. Nampak ni macam symbol chance. Bala. Tak function Dia kena apple je. Satu apple 1,000. 2 apple 2,000. Dah cukup. Padu function. Begitu wahai anak murid. Okey. Nak buat apa? Kita perlukan luck. Quick cash macam. Ni kita bagi dia je. Tolong je bawah. Luck padu. Ni apa kuning? Function. Apple merah. Function. Sikit. Saja. Sentas. Dapat 3,000 bos. Itulah cara mainnya. Dah faham. 5,000. Scratch lah. Lepas dah. Set. Jangan lagi. Buat hati tu. Ada 3. Ada 4 dah. Gitu main dia. 1,000 lagi. Aduh, seronok ke. Game ni layan mat. Macam selesai main. Lah. Tengok ada apa dapat tu. Game tak stres. Selamat. Tak kicau kena dengan tu. Dah dapat duit. Dia cun lagi ni. Dia ni layan punya version lah. Nah, ambil. Makan. Apple tree. Kita dah sultan mat. Kita main apple lah. Tak cun. Sebaik. Baik. Dapat. Apple. Ni sedap. Okey. Dia walaupun kosong. Tak apa. Okey lah. Puas hati. Nak scratch lah jauh sangat. Kami coin lah. Okay, by the way aku akan Roger balik kawan bila aku sampai quick cash. Okay, jumpa balik lepas ni. Hai, selamat kembali bos. Dah dapat 12,000 ke? Kita quick cash tak tahu benda apa. Kita try dulu. Ni. Scratch. Bala bapak keras benda ni. Untuk kalau healing Sebentar. Ai. Tinggi duit ni. Sebentar. Pisang ni mat. Kita kalau healing. Kalau lepak tu. Scratch sana copy coin. Jap. Encik phone. Copy coin. Tak. By the way aku dah upgrade benda ni jadi boleh sumbat M6 dekat kelakar ni. Set one effect. Okay. We have a new exciting product available for you. A special device that will make it way easier to fit your scratch board. A table fan. Just click and hold to blow ticket right into the scratch board. Let's try. We try. Adjust sikit. Tak apa. Mahal no.
Nah, makan. Makan. Nak copper coin. Oh. Lagi senang nak kikis. Beres. Dah, easy money. 5,000. Masa makan. Tak juga rugi mat. Ayy. So, kita buat sketch ni je lah tu. Apple dulu. Ni apple ni very kind to me lah. Tengok. Okay dah. So by the way, kalau korang upgrade duit shilling ni, korang punya duit revenue fee ni pun lagi tinggi lah. Tengok. Easy. Oh, kita dapat jackpot, Mat. Dapat jackpot. Oh, by the way, aku dapat jackpot sebab aku naik ni scratch tak. So easy lah dapat ni. Bapak bahaya. Tu masih negatif ni. Okay, tu je lah nak update korang. Kasi korang bosan sorry lah. Kita baru first time buat video. Baru nak try dapat 25k. Cun. Jadi ni game masa ni buat satu video je kot. Sebab ni game demo sepatutnya sekejap je. So banyak edit lah. So janganlah korang yang tu. Oh, 2. Naik 2 shilling. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So strategi dia kat sini, Scratchboard ni function. Awal dia macam tak function, tapi lama-lama dia function gila. So kau sambil busy lain nampak. Then make sure kau upgrade dia lah. Tengok upgrade laju mat macam ni. Just make sure upgrade dia. Dia punya speed dia punya strength dia sedap lah. Upgrade. Nanti tak function lah dia. No. Kena cacing tu habis syang kita. So game ni dia tak ada strategi lah yang je game ni. Banyak yang korang dah penat-penat kerja, kena maki dengan bos, kena maki dengan member, kena maki dengan abang Grab lagi ya. Yang ni cuma untuk korang layan. Tengok, dah siap. Function ni. So kita start je dia banyak, kita clear benda lain dulu. Dah settle, kita tengok dia apa cerita. Jadi kena satu-satu. Nampak cik cacing. 3, 4 dapat nak. Jackfruit bos. Ni 5 dapat bos. Jackfruit. Oh, function juga upgrade scratch ni luck ni. Banyak dapat tengok. Wah, anak-anak muda. Upgrade luck kau. Ada, duduk apa kau. Ambil, makan. Investment. Tolong sikit. Santai, gosok. Tak dapat. Ingat gue dapat 2, 6. Gosok. Dapat. Cun. Okay, cun. So, quick cash. Tak. Oh, quick cash lambat sikit je. Ada untuk strength. Tu ada function. Dia lambat sebab strength tak cukup. Okay, 3. Okay, dah cukup. Sop. Dah sop dah. Dia pun lama tak call brother. Okay, apa kata aku Roger korang balik lepas ni. Jumpa lagi. Ya, baik, jumpa lepas ni. Oh, ni function dia. Dia masuk. Ni kau beli ke biar tolak je. Oh, function. Tak. Oh, ni tak boleh tak. Ni aku yang kena tak. Kicap aku ni. Cun. Ni kipas ni. Begitu dia, wahai anak-anak muda. Okey, sebabkan aku dah miskin, masa untuk spam dia ni.
Let's go. Oh, banyak. Dah sampai million nak. Begitulah caranya. Ya bos. With the badge collection, you can marvel at all you've changed and get a look of what's still available to achieve. There are even some rewards to collect. Badge collection. What is that? Dia tak tulis. At least dia kalau kita hover dan tulis description okey lah. Tapi tak tulis kan. Happening. Lucky cat ni macam cun. Tak apa, kita ambil ni dulu. So, quick cash, kita spam. Pergi dekat sana. Kita main 3 ya sekarang. Hai semua, dapat dah 700,000. Kita try lucky cat. Scratch lah tu. So, macam mana? Simbol apa lain? Watch out for the fishbone. Make sure jangan dapat tulang. Tu tulang. Ikan. Ni tulang. Ni paw. Ni apa? So dia nak. Oh, satu tu pun banyak man. Oh, cantik. Function. Ni tak boleh campak lagi pas lah. Sini tak apa. Ni. Spam ni lah tu. 1000 tadi yang boleh upgrade. Sebab yang kecil sekarang gaya macam dah cun. Sebab dah baru nak cakap lap tinggi. Tak apa lah, baikkan. Aduh, apa tu kan. Ni lap dah out. Mana tu nak tunjuk tadi? Okey. Tengok. Sok. Lap. Main alternate lah antara tu dengan tu. Ni tak cun. Dapat lagi kucing. Tapi dia upgrade lah. Ambil strength ke capacity. Ambil capacity lah. Dah, baru clear situ. Pergi sana. Okay, dah try tu. Kita tengok upgrade satu lagi last ni. Kita tengoklah macam mana. Tengok sini. Okay, telok 2 tak ada demo. Banyaknya korang baru pasal tu. Okay, ni semua tak ada demo. Kita habiskan yang first catalog. Kita tengoklah macam mana. Hai, selamat kembali. Saja nak cakap, sekarang senang dapat diamond. Oh, tadi hang jap. Sorry. Uish, dapat benda. Apa ni? Oh. Eleh. Tak cun. Oh, kau dapat benda ni tu. Jap. Bonus dah tak tahu. Dapatlah. Oi, banyak duit. Dia sebab apa? Upgrade scratch loud saja. Tadi hang tak tahu sebab apa. Harapnya depan ni tak ada hang lah. Macam bahaya kat upgrade ni. Jap. Oi, coin. Bodoh upgrade coin tu. Anang. Dapat. Oi, kucing ni cun. Kucing ni cun Cun. Tengok sini. Sudah. Unlock final chance. Ush, yang per juta per million. Tungsten coin 40 million. Kita try lucky cat dulu lah. Tak, kita ambil luck dulu. Kita ambil lucky cat. Tu baru kita ambil consequence. Baru kita, lepas tu kita upgrade. Ini cun. Okay, semua cun. Jackpot mat. Kucing, akhirnya kita dapat jackpot. Cun. Saya macam dah boleh start campak kucing kat sana. Yep, dah start boleh. Tak boleh. Go! Sekejap kita kena upgrade strength. Strength. Oh, 18 mat. Max. Oh, max penggunaan. Max penggunaan ni. Tak tahu lah. Sebab ada tadi bahasa tu aku tak faham. Kaya. Oh, kucing ni memang padu lah. Beli kucing. All the cat that we need.
Ya, okey dah. Buat kerja untuk aku. Upgrade ni strength dia. Okay, so lepas ni aku akan roger balik aku bila boleh nak beli ni. Kita nak tengok macam mana. So okay, jumpa balik lepas ni. Okay, by the way nak cakap, kalau contoh ke negatif ni kau jangan check out. Termenung kau, so kau pergi ke tepi. Okay, kau buang je dia. Dah, tak ada negatif. Oh, macam ni. Clear sini. Okay, dah boleh. Settle, kena upgrade elok. Okay, by the way nak cakap, final chance dah boleh, kita try satu. Chance to win everything. Sak. Maknanya ni menang ke tak? Saya buat try lah. Ke kalah? Kalah. Itu maksudnya. Well, didn't work dia. Aku ingatkan dia main. Alah bodoh aku ni. Tengok kau pula kalah. Aduh. Didn't work this time. We're going to need more luck. Let's start over. You clean up here. I got the new scratch-offs ready. Dan itulah dia, game ni macam roguelike dapat. So setiap kali kau mati kau boleh upgrade lah pakai kau punya point, JP point kau. Ni apa ni, spend your token at the night market. Oh tapi pakai 3 ni ya. Boleh. Prestige ni. Reset JP prestige. Start with auto scratcher. Oh function. Unlock challenge to game harder. 20 minutes scratch and ticket. So auto scratcher dulu. Start with more strength and speed. Beda je. Trash win ticket game. Dapat XP ni. Kalau prestige apa? Tahu. Satu lah. Ambil satu ni. Ni untuk experience. Trash winning macam tak ada dah. Dah. Sini aku nak ni. Keluar. Dah lah. Kita buat apa dah nak? Kita buat apa dah? Satu lagi. Prestige. Dah, set. So, itulah game Scratchy Scratch. So, kalau korang berminat, korang boleh try demo dia dulu. Free demo, boleh download je kat Steam. Kecil je game. Game yang layan santai untuk korang lain. Untuk korang main buat release stress. Jadi macam aku tadi, aku pergi scratch benda tu. Okay, abaikan. So sila komen lah apa-apa kalau ada korang minat ke apa ke. Dan terima kasih sebab sudi bersama dengan saya pada hari ini. So sayang korang semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.